Berita geger mari pula dah adik kakak katanya orang Yahudi nak buat gereja ataupun buat bot dia adik kakak di kawasan Sukhumvit 22 di ibu kota Bangkok negara Thailand adik kakak dia deh. Jadi berita ni sangat viral geger benar semenjak beberapa hari yang telah lepas baru ni adik kakak dia. Maka setelah mana katanya ada beberapa ramai lah fok mereka ni mai duduk menego mai berjalan gapo di negara Thailand ni. Dah ada setengah pada setengah ni mai duduk menego buat bisnes kok tu kok ni. Dan setelah mana jumlah mereka ni halaqah ramai ni adik kakak. Dah maka mereka saat ni minta nak buat gereja ataupun nak buat bot. Sebenarnya adik kakak gereja mereka ni pun sudah ada dah di negara Thailand ni adik kakak dia. Jadi setelah mana mereka nak minta buat bot, nak buat gereja di satu tempat lagi iaitu di kawasan Sukhumvit 22, lorong 22 di ibu kota Bangkok adik kakak. Maka pada beberapa hari yang telah lepas baru ni, mereka ni nak buat gereja gapo, mereka ada buat surat nak hala minta kepada pihak KJL lah. Jadi setelah mana maklumat ni telah sampai lingo KJL dan pada minggu yang telah lepas baru ni Encik Anutin Chandragupta ni selaku Perdana Menteri beliau pun royaklah Nayuk ni royaklah PM Perdana Menteri Thai dia royak kata ni adalah salah satu perkara yang ada kaitan dengan keamanan negara yang mana pihak KJL sendiri ni pun kena peksa kena cek teknik kata lagu mana tu dia walau bagaimanapun Perdana Menteri kata dia kata asal apa nama ni pihak KJL kena masuk ke peksa tengok kata buatlah lah mana jangan we bercanggah dengan undang-undang jangan we salah dengan undang-undang adik kakak dia dah hak ni mengikut Perdana Menteri telah beri kenyataan pada minggu yang telah lepas baru ni setelah mana ada fok mereka nak minta buat gereja di sana di samping itu adik kakak ada salah satu orang tu dia iaitu Nantiwat Samad adik kakak beliau ni merupakan bekas setiausaha Menteri Kementerian Luar Negara dan juga bekas timbalan ketua Samnak Khao Krong orang panggil kata pihak tapis berita lah ada pihak cari berita gapo ni di Lekhananukanรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศEncik Nantiwat Samad dia royak katanya dia royak dia post di dalam laman Facebook peribadi dia royak kata kalau fok Yahudi nak mai buat gereja buat bot di dalam negara sia kok negara Thai ni kok dia kata tak sah dak buat lah dia kata tak sah dak buat lah lebih-lebih lagi ni kok di kawasan kota Bangkok dia royak kata gereja Yahudi ada dah di Bangkok tu lebih kurang 3 tempat. 3 tempat saat ni mana kata adik kakak dia royak katanya ada duduk di kawasan Klong Toy, Silom dan juga Bang Lampu. Dia kata kalau fok Yahudi nak masuk mari buat ibadat di dalam beberapa gereja fok mereka tu saat ni cukup dah 3 tempat saat ni adik kakak dia weh. Bukan sekadar tu saja dak adik kakak yang dia post mari ni. Dia royak katanya kerananya gereja fok mereka tu saat ni jadi tujuan, jadi paumai orang nak buat kejahatan terhadap negara. Bukan sekadar kata gereja saja beliau royak kata bahkan di mana tempat ada kedutaan fok mereka ni di situ juga duduk mata mandai hak orang nak melaku kekerasan terhadap negara tu adik kakak dia. Lalu tu dia ni bekas Lekhananukanรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศni dia royak katanya kalau boleh kau tak usah buat tambah marilah tak usah buat lagi adik kakak. Dia kata tak usah buat lagi. Kalau buat pun pihak pegawai tak ada nak jaga kali dia katanya adik kakak dia dah. Tu dia. Inilah maklumat sikit sebanyak adik kakak berkenaan dengan pihak Yahud nak buat gereja ataupun bot di ibu kota Bangkok negara Thailand. InsyaAllah kalau ada maklumat lebih lanjut lagu mana, Abu akan berkongsi siapa menyapa pula kepada adik kakak pada kesempatan akan datang.